dan sebagainya. Maka kita bermula daripada bekalan makanan kepada anak-anak golongan asnaf ni, pakaian sekolah, yuran sekolah, co-curricular, motivasi ni ada dua, untuk pelajar dan untuk ibu bapa. Kalau kita beri dekat pelajar saja motivasi contohnya, tapi ibu bapa dia tak ada motivasi, so ke mana? Tak siapa yang selamatkan. So kita banyak tim buat motivasi kedua-dua, peringkat pelajar, peringkat kanak-kanak, peringkat pelajar. Contohnya dalam motivasi kita, motivasi yang khusus, khususnya motivasi dalam pendidikan seksual kepada ibu bapa, kepada pelajar. Cegah, kita nak cegah berlaku seksual pertama sekali, jenayah di kalangan remaja. Itu tajuk-tajuk yang kita bawa lah. Kes keganasan rumah tangga ni kita bagi dekat ibu bapa je lah. Tapi ketagihan, kemurungan, ketagihan ni kita bagi pada dua. Sebabnya budak-budak pun, pelajar-pelajar pun ketagih berapa ramai. So ibu bapa tu tak sekisah lah. Jangan ramai lagi kan di kalangan ibu bapa. So dari segi ketagihan, dari segi keganasan rumah tangga ni hanya berlaku pada ibu bapa. Tetapi mangsa keadaan daripada keganasan rumah tangga siapa? Kanak-kanak. So ini contoh. The next month saya akan buat, tadi ceramah penelitian. So next month ni saya akan panggil polis Kelantan ni, panggil di sebelah lah, atau unit jenayah keganasan rumah tangga di bawah IPK di Kelantan. Kita akan invite dia untuk buat talk, supaya orang tahu bahawa apa keganasan rumah tangga yang dikategori sebagai keganasan rumah tangga, dan apabila berlaku dalam satu buah keluarga, apa tindakan yang boleh dibuat kepada si mangsa. Ni mangsa berlaku tapi tak tahu nak rujuk kat mana. Kena sepak je, kena teraja lah. Anak-anak pun kena begitu, kena gini pun itu tak tahu nak mengaji. Sedangkan benda ni, setiap budak yang boleh bercerita dengan polis, dia layak buat report yang berlaku terhadap diri dia. Tapi orang tak tahu. Tapi polis berhak untuk ambil keterangan walaupun dia seusia kanak-kanak. Sepada saya kata dia kena pukul kat ayah dia, kena apa semua sekali, dia nak mengadu mak dia, kena terajang kat bapak dia ke, dia boleh buat report. Dan kes keganasan rumah tangga ni kes yang hangat dalam pasaran hari ni. Sebut dalam pasaran ni hebat sikit kan. Tak ada bagi laku pun. Dia memang laku pun dekat balai polis. Sebab tu ada satu jabatan khusus untuk handle kes ni. Tapi orang tak tahu. Jadi masa keadaan daripada kes keganasan rumah tangga ni adalah keciciran anak-anak dari segi pendidikan. Lebih teruk lagi, anak-anak jadi kemurungan. Anak isteri jadi ramainya menjadi sakit mental akibat daripada berlaku krisis rumah tangga. So kalau dalam situasi saat ni, dia relate tak dengan pendidikan? Relate.